Macam ni. Yes. Kopi kampung lah. Sekejap ni saya punya melentik. Hui, terbaik. Memang terbaik. Aduh. Assalamualaikum guys. Hari ni kita punya video kita di negeri Perlis, Indra Kayangan. So pagi-pagi lagi kami dah sampai dekat Perlis. Kami nak breakfast dekat Arau Kopi. So kita dah sampai dekat Arau Kopi. Ini parking dia. Tapi hari ni hujan sikit lah. Gerimis mengundang. Aku dan wife aku akan breakfast dekat sini. So stay tune. Hari ni kita main breakfast dekat Perlis, Arau Kopi. Kedai viral ni. Kita try tengok. Wah, apa ni? Duduk dalam ni. Menu baru, teh tarik volcano. Ya, sate. Oh, kena ambil menu dulu lah ya. Oh, decoration dia cantik. Kita nak duduk sana macam lagi into the nature. Oh. Banyak orang lagi dah. Cantik. Si ada boleh naik atas ni. Wah, menarik lah. Atas tu macam ada view lah. Oh, cantik atas tu. Naik atas. Boleh. Tapi lagi nak order macam mana? Tanya. Okey, kita nak order makanan breakfast kita. Sampai-sampai dekat sini, saya macam terpegun dan tertarik dia punya landscape dia punya susunatur meja apa semua. Awal ni serius main blown lah. Sebenarnya ni rumah kan? Rumah owner kedai ni kan? Cantik lah. Saya ingat kan macam kedai kecil lah, tak banyak meja, punya meja banyak lah. Dekat tepi tu ada, sini ada, atas tu ada, atas ni pun ada. Ni ada air terjun tengok. Kalau tak hujan boleh duduk kat sini. Cantik. Pokok tu lawa. Ada. Okey, kita nak order, tengok menu dulu. Ada nasi nak order pekna. Ada sate. Saya nak kopi arau. Kopi arau signature satu. And then okey, kita punya menu sudah sampai. Hari ni kita order nasi lemak sambal sotong. Nasi lemak. Lepas tu ada pulut ikan masin. Sudah panggil ikan teri. Ada pekna. Kopi butter. Kopi mentega. So itu saja menu kita. Ada satu kita sampai. Kopi bakar telur goyang. So kita try makan nasi lemak tu. So nasi lemak macam biasa, sambal sotong, ada telur mata,
Telur rebus lah. Telur rebus tak mantau kan. Ikan bilis, kacang. Nasi. Sedap. Bau dia sedap. Boleh tak? Boleh rasa nasi kosong tanpa sambal. Lemak. Sedap. Rasa macam makan kat rumah. Rasa macam mak aku punya nasi lemak. Sedap. Sambal potong. Itu dia roti bakar tu sampai. Tunjuk sikit tu kan. Allah. Tak buat aja. Banyak nak minum dia. Tu. Roti bakar. Tolong boleh. Okay. Okay. Nak on. Kat sini kita ada pet zone. Itulah kat situ saya tadi. Ada burung-burung, ayam-ayam. Dia punya landscape dia cantik Cantik. Ni kalau tak hujan, duduk kat sini cantik. Ui, ni ada pintu gerbang lah sini. Oh, cantik ni. Atas tu boleh makan juga. Sini ada pintu gerbang. Nature. Ui. Pintu gerbang. Ya. Apa orang panggil Bukan sungai. Terusan. Terusan Sebab hujan air dia macam Keruh. colour keruh. Oh, view kampung cantik lah. Serius, cantik. Dia punya view. Pet zone. Pet zone. Ada ayam, ada burung. Boleh bawa anak-anak main tengok kanak-kanak cukup sekolah ni. Wah, Ni burung belakang burung puyuh rumah. pun ada. Belakang rumah owner je ni Belakang rumah ni. Tapi tanah dia cantik. Luas. Ada burung puyuh ni. Syok ni nyanyi. Best ni. Best lah tempat ni. Best. Dia macam family friendly. Family friendly. Ramai yang datang bawa family. Datang bawa mak ayah dia pun. Yang bawa wheelchair pun boleh wheelchair. masuk. Bawa wheelchair pun ada datang. Boleh bawa wheelchair pun boleh. Ada pokok kopi Tapi ni Robusta lah. Robusta. Arabica tak boleh dekat Malaysia. Arabica dia kena tanah tinggi, tahu kawasan yang sejuk. Robusta ni kopi kampung lah yang apa? Kopi cap Agar. Cap agar. Cap agar, kopi cap misai. Tu kopi kampung lah. Kopi cap misai punya melentik. Tu ada fountain. Air terjun. Ya, water fountain. Jom rakam sekali. Dia punya landscape dia cantik lah. Dekat luar ni ada macam kedai jual Cendera mata. Kedai cendera mata. pijamas. Okey, ni memang tempat makan yang viral kat Perlis. Ni kalau tengok parking Parking dia luas. Penuh kereta oi. Okay guys, tempat ni memang best untuk breakfast. Terbaik. Memang terbaik. Aduh. Okay, next destination. Next destination kalau nak tahu, stay tune. You've arrived at your destination.
Tak ada parking, kena pusing balik. Okay guys, kita dah sampai ke next destination kita. So, destination kita yang seterusnya ni, dia sebuah ladang. Ladang apa? Korang kena tengok lah. Apa ni? Ladang apa? Cuba teka. Ianya sejenis buah-buahan. Ianya berbau wangi, harum. Musim. Musim dia daripada bulan April sampai bulan Jun. Dan dia juga manis. So, dia berbau harum dan manis. Rasa dia manis. So, bila gabung jadi apa? Bila gabung jadi harum manis. Inilah buah pokok harum manis Okay, menu yang kita order sudah sampai. Jus harum manis dengan pulut mangga harum manis. So, pulut, mangga, ada santan. Ni bau dia. Jus pun nampak menarik jus dia. Awak. Mangga. Mango sticky rice. Harum manis. So, first thing first, apa yang perlu buat adalah Saya dah rasa. Oh, ni tak rasa ni? Tak rasa? Jus. Dia tak ada gula. Dia macam 100% mango. Oh, manis daripada buah. Tapi dia tak manis sangat. Macam rasa lemak-lemak. Nice. Selemak. So, pulut mangga. Yang pertama sekali, santan. Ke bawah, dia tuang atas dia. Gravy. Tengok sikit hasil dia macam mana. Wow. Sedap. Makan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pulut dia nampak lembut Senyum je. Sedap lah tu. Ni pokok. Pokok dia renek-renek je Ya. Kok harum manis. Renek-renek saja. Tugu buah harum manis. Macam simbolik negeri Perlis lah Simbolik negeri Perlis. Okay, selesai sudah makan di ladang harum manis. Next destination. So, untuk next destination, nak ke mana? Stay tuned. Terowong boleh masuk dalam tu. Dia ada macam seberang ke sana. Wow. Lihatlah keindahan alam. Kampung Why dia special? Ada buayan kat situ. Dia sungai sebenarnya kan? Macam sempadan lah sungai. Belah sana Thailand katanya. Ke? Okay, dekat Kampung Y ni disediakan kemudahan untuk tandas awam. So, boleh bawa family mai. Tandas tak perlu risau dah, ada disediakan. Surau pun ada. Surau ada belah sana. Kampung Y cantik. View dia cantik. Parking, toilet, surau semua ada. Okay, jom. Next destination.
Okay, kita nak pergi makan Katsu laksa. Laksa Kuala Perlis. Laksa beras asli dan Turn segar. left on Jalan Siak of 1. Hello guys. Kita sekarang berada di Kuala Perlis. Bila ada di Kuala Perlis, apa yang popular dekat Kuala Perlis? Semestinya laksa Kuala Perlis. So sekarang ni kita ada dekat Katsu laksa beras asli dan segar. Jom kita try. Wow. Ramai. Dah sampai laksa beras Kuala Perlis. Yang ni bukan karipap, ini spera ni. Ini kelapa. Ya, perak. Ini kulit udang, cili. Jom kita try. Hari ni kita makan laksa Kuala Perlis. Katsu laksa. Kita nak try. Orang cakap sedap. Ramai orang ni. Beratok. Bukan beratok. Meja penuh. And then tadi adalah beratok sekejap. Tadi kami dah lepas beratok tu. Baru kami masuk. So, Laksa special. ni laksa special. Telur Ni sebiji. laksa biasa. Laksa biasa telur separuh. Separuh So, dia datang dengan cili. cabai. Dia beri cabai dengan limau untuk kuah. Then kami order juga spera 3 biji, pulut udang 2 biji. So orang Perlis makan dengan pulut udang bos sekali dalam laksa. So kita nak try. Kita try. Boleh try ya? Kulit panggang orang panggil. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kita cuba hirup kuah dulu. Nampak macam tak pedas kan? Tak pedas. Tapi kuah dia macam dia tak apa pekat sangat. Dia ceroy Tak percaya. tapi dia tak ceroy sangat. Dia tak pekat sangat, dia tak ceroy sangat. Tapi rasa dia ada. Lepas dah makan laksa boleh tengok licin. Telinga kokoh sekali licin. So tadi kita ada order spera. Spera ni dia macam karipap tapi inti dalam dia menggunakan nyok. Inti nyok. Main one time dia orang main datang. Orang beratok guys. Sedap tak sedap dengan kedai ni. Orang beratok ramai. Okay. Ramai lah orang beratok. Tu pun awak beli apa? dalam pun ada ramai tunggu meja. Meja pun penuh. Okay, ni tapau, kita tapau laksa setengah kilo. Ni untuk bawa balik rumah. Bagi orang kat rumah makan. So kita bagi mereka merasa juga. Apa rating berapa? Rating dia Per 10 berapa? 10/10 lah. Ui, jadi Sebab tak pernah makan lagi laksa yang sedap. Sedap macam ni. Selalu makan laksa, tak selalu sangat makan laksa. Enggak, pasal favorite ya. Tapi dulu ranking nombor 1 laksa telur kecai. Laksa Kuala Kedah. Okay, sekarang ni ranking nombor 1 kat Suah. Laksa Kuala Perlis. Macam ni. Sini banyak kedai. Ni kita panggil Pulau Ketam. Mau cakap? Sini kita panggil Pulau Ketam. Pulau ni dia buat gila. Hujan ni Okay guys, setakat ini saja kita punya vlog di negeri Perlis Indra Kayangan. Jangan lupa komen,
subscribe, share dan like video kami supaya kami boleh membawakan lagi banyak video yang best-best. Nantikan next video kami travelog ke tempat lain pula. Jumpa anda di next video. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.